Jangan ada yang buka pintu sudah. Alright guys, so baru-baru ni kita sedia maklum lah, ada kemalangan melibatkan motosikal dan juga sebuah kenderaan 4 roda atau kereta lah. Di mana kejadian tu berlaku dekat Kampung Pandan, dan mangsa seorang penunggang motosikal. Kejadian tersebut berlaku dengan begitu pantas. Tiba-tiba kita tengah lane splitting kan, bukanlah laju pun dalam 40 macam tu kan, 40-50. Sebab kita pun alert dengan keadaan persekitaran. Jadi nak jadikan cerita, okey, sebuah penunggang motosikal, dia tengah lane splitting, tiba-tiba kenderaan sebelah kanan dia membuka pintu di bahagian penumpang belah kiri belakang. Jadi secara terkejutnya dan mengejutkan, dia terjatuh sebab pintu tu betul-betul kena kat bahagian belakang motosikal berada tu. Dan video tu menjadi viral setelah Hazmi motovlog yang sebenarnya belakang berada tu. Jadi kira Hazmi pun jatuh, motor tak pastilah apa problem, sebab Hazmi boleh bangun. Aku doakan berada tu cepat sembuh. Dan untuk penunggang-penunggang motosikal dekat luar sana, pastikan kita sentiasa jaga jarak, kelajuan dan alert dengan persekitaran. Jadi kita sekadar berceloteh dekat atas motor ni. Jangan lupa untuk like, komen, share serta follow akaun aku untuk video seterusnya. Dah lama aku tak buat motovlog, dah lama aku tak bersembang dekat atas motor ataupun berborak lah. So stay tune, stay safe. Jumpa dalam video akan datang.